Tripod phone ni dia boleh ikut muka aku tau. Tengok, kalau aku gerak ke kiri, dia akan ikut, ke kanan dia akan ikut. And kalau tak ada phone pun, dia boleh ikut. See? Tak ada phone. So tripod ni yang track kita sebenarnya. So macam mana dia track kan? Okay, dekat sini kau boleh nampak kat situ dia ada kamera kan. Kalau dia blinking dia tak track. Kita tekan button dekat tepi ni. Bila dia menyala solid, dia akan track muka kita. Untuk nak adjust dia macam ni. Nak atas ke, nak bawah ke. So kalau aku gerak, dia akan ikut pergerakan muka aku. Lepas tu dekat sini dia ada dia punya Bluetooth remote control tau. So kalau korang nak ambil gambar ke, nak snap video ke, nak adjust semua benda, boleh tekan je kat sini. And benda ni kalau habis bateri, korang boleh charge guna charging cable type C je. Benda ni korang boleh adjust phone korang ke bawah ataupun ke atas. Lepas tu lock, phone ni pun boleh adjust juga macam mana korang nak buat. Dekat bahagian tepi ni korang boleh letak lampu tau. So yang kecil ni dia punya lampu, just slide je macam tu. Lepas tu boleh hidupkan dia warna putih, warna kuning, warna cool white. Lepas tu yang flash macam ni pun ada juga. So kalau nak cabut, just boleh cabut je. Tapi tinggi ke tak dia boleh pergi kan? Jom kita test. Tinggi ke tak tinggi? Okay. Yang ni yang paling tinggi. Lagi tinggi daripada aku. Okay lah. So macam guys, power tak tripod ni?